Aku pelik lah kau ni. Bertahun jadi perempuan liar, kau tak hiraukan rumah, kau tak hiraukan anak. Engkau ni jenis perempuan yang bila senang kau lupa diri tau. Sombong. Kalau aku tahu macam ni buruklah perangai kau, aku tak nikah dengan kau dulu tau. Sebaik kita keluar daripada kereta ni, hubungan kita ni tak macam suami isteri lagi. Kau tidur dekat bilik orang gaji. Orang gaji dah tak ada. Kemewahan kau yang aku bagi dulu, kau takkan dapat lagi. Jadi mulai pada sekarang ni, kalau kau nak sesuatu, kau nak duit, kau guna tulang 4 kerat kau tu. Kau nak keluar rumah, kau nak pergi mana-mana, kau minta izin aku dulu. Tapi keadaan kau sekarang ni, aku rasa aku tak perlu risau dulu. Saya kena cuti orang gaji dalam rumah ni. Kenapa? Kau terkejut? Sebenarnya banyak lagi hal aku nak cakap dengan kau ni. Kau dah sihat nanti, aku akan bagi tahu kau. Awak... Encik Uzam. Mulai pada saat ini, engkau panggil aku Encik Uzam. Faham? Suka